penat jalan-jalan, tapi kita minum dulu. Penat minum air kelapa je. Air kelapa muda. Yang nak minum datanglah sini. Saya belanja roti canai, chapati pun ada, tosse pun ada. Datang, mai sini, mai. Apa lah, mai. Roti canai, roti pisang ada. Roti, segala jenis roti. Macam-macam ada roti. Kita sebelum kita jalan-jalan, kita minum dulu. Kita kejap lagi nak pergi jalan-jalan ke jambatan Siti Nurbaya di belakang Masjid Jamek Kuala Lumpur, ataupun di belakang mahkamah persekutuan dekat Dataran Merdeka tu. Kita jalan-jalan dulu, kita tengok dulu. Jom. Ada di lorong Jalan Ta. Kita nak pergi jalan-jalan guys, pergi jambatan Siti Nurbaya, dekat Dataran Merdeka tu, dekat mahkamah tu ada jambatan ke situ. Nanti kita jalan-jalan ke sana, tengok macam mana. Jom kita saksikan. Ni dah dari Dataran Merdeka ni, kenderaan ni dari Dataran Merdeka. Kita pun nak di sana, seberang jalan sana. Kita jalan kaki menunggu lampu hijau, lampu untuk jalan kaki hijau. Sekarang ni dia merah, dia kenderaan banyak lalu. Ni kenderaan banyak lalu lalang. Okey guys, kita nyebrang jalan dulu. Seberang jalan. Tengah hijau ni dia, kalau kita nyebrang salah, tebu dia merah. Okey guys, kita nak nyebrang ke sana. Guys. Kita nak nyebrang, kita pelan-pelan. Kita tengok Mak Saleh ni, banyak Mak Saleh. Budak banyak ni. Cari tempat berteduh. Panas sangat ni, panas sangat-sangat. Dataran Merdeka, jalan tutup, kenderaan tak boleh masuk sebab orang nak pergi riadah. Riadah sini. Dataran Merdeka, di Dataran Merdeka nama dia. Jalan-jalan guys. Sini sedap berteduh. Berteduh ke sini. Kita nak menghala ke ni, jambatan apa? Saloma, Jambatan Saloma nama dia. Sini Dataran Merdeka. Ni mahkamah lama, mahkamah. Pengadilan nama dia. Ni mahkamah lama ni. Mahkamah lama. Kita jalan dulu guys. Ni
Bangunan Sultan Abdul Somad katanya. Abdul Samad, bangunan Sultan Abdul Samad. Kira mahkamah ni nama dia, bangunan dia Sultan Abdul Samad. Ini dah. Banyak turis ini, pelancong banyak. Dari negara Arab banyak. Eropah ramai kat sini. Ni dia bangunan Abdul Somad tu ni. Sultan Abdul Somad ni dia bangunan ni. Ni nampak. Tu. Okay guys, tengah hari ni, waktu tengah hari. Nampak? Okay. Bandaraya Kuala Lumpur. Nama dia Bandaraya Kuala Lumpur. Ini Bandaraya Kuala Lumpur, nampak? Bandaraya ni kota lah, kota Kuala Lumpur, nampak? Mantap guys. Mantap. Okay guys, selamat petang menjelang malam kepada rakan-rakan di mana jua berada. Ini adalah bangunan Sultan Abdul Somad itu, yang mahkamah tu. Yang kuki itu nama dia Sultan Abdul Somad. Lepas tu ni ada berasap. Nampak ni, apa ni tak tahulah. Berasap. Nampak berasap. Ekon mungkin. Ekon. Ekon. Tahu tak ekon? Ni. Semua pelancong je kat sini. Sungai Gombak. Segala sungai tumpuan di sini. Sungai. Semua berasap kat sini. Tak tahulah apa maksud dia asap tu, tak tahu. Kita tak tahu apa maksud dia asap tu. Okay guys, selamat petang lagi. Masih di sini. Masih di sini ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur. Tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kita spill lah tu lagi. Maybank tu yang tinggi tu, yang biru tu, Maybank. Yang bengkok-bengkok tu bangunan dia tu. Yang sebelah sini ni CCB ya. Ni yang besar ni, CCB. Suasana Kuala Lumpur pada hari ini, guys. Okay guys, kita jalan-jalan dulu guys. Kita jalan-jalan dulu. Tengok pemandangannya dari sudut penjuru, dari mana-mana daerah. Di Masjid Jamek ni Masjid Jamek. Kalau malam cantik guys. Ada lampu-lampu warna-warni lampu dia. Warna-warni lampu dia sini malam. Sini panas nih tau, panas terik. Lebih kurang jam 2 siang. Jam 2 waktu Kuala Lumpur, Malaysia. Ni jembatan. Jembatan ni. Nampak. Cantik guys. Suasana siang di jembatan ni. Apa nama jembatan ni saya pun lupa. Sungai di bawah. Ada asap. Kita jalan-jalan dulu. Tak jalan lagi. Suasana petang Kuala Lumpur, Malaysia. Sana Masjid Jamek. Itu Masjid Jamek sana.
masjid terbesar di Kuala Lumpur. Selain Masjid Negara, Masjid Jamek. Ini sungai nampak. Kalau malam ni warna-warni malam. Kita sejukkan handphone sekejap. Handphone panas sangat handphone ni. Dia sejukkan sekejap. Tak tahulah ni ada asap ni apa, tak sejuk ke aircon ke apa tak tahu. Ni aircon. Ada aircon kat bawah ni. Suasana tengah hari ni jambatan. Jambatan dekat mahkamah, dekat Masjid Jamek. Okay guys, ni pokok besar ni, kayu besar. Kita rehat sekejap, kita cari tempat duduk santai. Mana tu? Rasa bau tu, nampak kan? Berasap buntut berasap. Ni di bawah jambatan tadi. Saya dekat bawah ni, dekat bawah jambatan. Okay guys, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai di jambatan Masjid Jamek. Sekejap lagi masuk waktu asar. Kita solat dulu, lepas tu kita sambung perjalanan. Perjalanan kita masih panjang guys. Kita masih menuju Gombak Padang Balang. Dari Masjid Jamek kita terus ke Padang Balang. Sini Masjid Jamek, di sebalik pagar tu Masjid Jamek atau atas. Di situ Masjid Jamek. Lepas tu kita terus ke Gombak nanti. Gombak Padang Balang. Tengok tu jambatan. Sungai berasap. Sungai pun berasap guys. Asap sungai. Suasana petang ni lebih kurang jam 2 petang Kuala Lumpur. Jam 2 waktu Malaysia. Abang Lah ni dia time rehat ni, luang pekerja ni. Dia bekerja dekat sini, kawasan sini, kawasan bunga, kawasan sungai, longkang, semua dia jaga. Semua dia jaga dekat sini. Lepas tu kita ada gedung pencakar langit. Ni OCBC, besar tinggi. Tu OCBC ya. Tinggi bangunan dia OCBC ni. Agak kabur sikit pemandangan dari sini. Sini malam cantik. Warna-warni, hijau, biru. Tepi sungai ni biru dibuat semua warna dekat tu. Cantik warna. Hijau pun ada. Lepas tu ada lampu ni, lepas tu dia ada ni, ada asap. Dia selain ada lampu, dia ada asap. Cantik, bergemilang, macam pelangi, macam pelangi. Tu OCBC, bangunan OCBC. Bangunan pencakar langit juga ni, tinggi juga bangunan ni. Tu dia Masjid Jamek tu. Tu yang orang cakap Masjid Jamek. Masjid Jamek tu lah. Dia Masjid Jamek ni selain dia masjid, dia ada LRT dekat atas. LRT berbagai penjuru, ke Sentral, ke Kajang, ke Putrajaya pun ada. Banyak-banyak lagi guys perjalanan dia. Okey, kita jalan dulu. Kita ambil jalan shortcut.
kita nak pergi masjid Jamek tu, kita ambil jalan shortcut. Jalan memutus, ambil jalan shortcut, jalan pintas lah, nama dia jalan pintas. Sampai dekat stesen LRT Masjid Jamek. Kat sini kita tunggu Grab nak balik. Ni air ni cantik ni, air terjun. Sedap mandi ni guys, sedap mandi. Badan air cuaca panas ni sedap mandi. Kita mandi dulu jom. Jom kita mandi dulu. Mandi. Ni boleh mandi ni. Kalau tak malu boleh mandi. Sejuk air dia. Tapi ikannya tak ada ikan. Itu atas tu Masjid Jamek LRT lalu atas. Apa tu? LRT. Ini masjid tempat solat. Hari Jumaat ramai ke sini guys. Kita ambil jalan. Kita pelan-pelan jalan dulu. Sejuk. Kalau tempat berteduh sejuk sini. Kalau tak panas sangat. Cuaca panas ni tak boleh kita lalu je, nanti demam. Kalau demam susah nanti. Kita nak ambil Grab dekat sini, nak ambil taksi pun boleh. Grab semua kenderaan awam dekat sini. Nanti Masjid Jamek. Kat sini Masjid Jamek tadi. Saya cari tempat berteduh sekejap. Kita relax dulu. Kita pelan-pelan alon-alon. Jamek. Besar deras sungainya. Sungai Masjid Jamek. Dekat atas ni LRT atas ni. Tu dah stesen Masjid Jamek ni. Sekejap lagi kita tunggu taksi dekat sini, Grab. Lepas tu kita terus balik. Kita balik ke Gombak guys. Okey guys, terima kasih. Suasana petang Kuala Lumpur.